Bau bawang dia pun dah ni Abang tak layan saya. Lagi lah. Mangai pedas bang. Welcome to Melaka. Ada food festival lah, Foodtopia Festival dekat Melaka Central ni. Kita tengok apa menu yang ada kat sini. Kalau nak cakap pasal event-event yang lain aku tak berani, tapi kalau Foodtopia Festival by Aizaz ni, menu-menu dia memang ngam, memang best. Viral-viral pula tu. Kalau dah masuk dekat Foodtopia ni memang ramang selera lah. Nak itu, nak ini, nak ini. Semua kita nak. Ini abang cakap benar-benar dengan korang ni. Orang Melaka kalau tak datang kat sini, rugilah korang. Abang tahu, korang tengok video ni pun kau dah terliur kan? Ayam istimewa Sungai Udang jemput datang semua orang Melaka, orang luar Melaka jemput datang ke Melaka Central. Kita bermula pada hari ini sampai hari Ahad. Orang teringin nak makan laksa, ayam geprek, ayam penyet ataupun popiah. Macam-macam jenis burger ada kat sini. Takoyaki ada, tomo ada, nak soba bite. Ada shawarma, kunafa, dragon fruit. Kalau sampai besok aku sebut pun tak habis ni. Sebab yang ada kat sini semuanya sedap-sedap. Jom kita try. Oi, baik. Jelly apple. Kenapalah aku ambil sambal merah? Dia kata pedas. Hijau tadi sedap. Bismillah. Pedas bang. Selain daripada makanan, macam-macam ada kat sini. Tengok ni, Raja Perfume pun ada. Kalau rasa nak beli kereta baru, boleh usah-usah lah kat sini. Ini berita baik untuk anak-anak. Kalau mak ayah bawa tu, adik tarik dia datang sini, dik. Geng, jangan lupa datang ramai-ramai kat Foodtopia Festival ni. Betul-betul dekat Jembatan Tun Teja ni, Pekarangan, Melaka Central. Tak datang, rugilah korang. Sas.